Kalau nak cerita pasal pengalaman aku bertemu, bergaul dengan insan baru dikenali, menyeberangi samudra, menembusi awan, aku dah melangkah. Pergi masuk tempat-tempat jin bertendang sekelompok dengan orang asli juga pernah. Berjumpa dengan macam-macam perangai orang. Apa perbuatan dia, apa aktiviti dia, apa kejayaan dia duduk bersembang bersama. Aku pun tak menafikan dengan perangai aku. Pasti ada mereka yang mengenali aku, ada bercakap-cakap. Sekarang ni aku nak cerita perangai-perangai orang. Bercampur dengan manusia sebegitu, bercampur dengan manusia sebegini. Sampailah saat ini masih bersua dengan berjenis-jenis orang. So, masuk tempat orang, menjolok sarang tebuan, jangan sesuka hati. Jaga adab, sopan pribadi, hormat menghormati. Prinsip aku tetap berprasangka baik pada semua orang. Pelihara kain sendiri yang koyak tu sebelum menilai orang cermin wajah sendiri. Tentang pangai-pangai orang yang beraneka ni, benda yang aku nak cakap ni, jangan nak cakap yang aku ni sudah senang-senang menggalakkan orang untuk ambil barang-barang terlarang pula. Negara ni ada undang-undang, salah tetap salah, sendiri fikir. Tapi ini ada kebenaran. Tak semua orang yang ambil dadah tu jahat. Ranjau sana, ranjau sini. Tidak. Jadi jahat sebab dia dah fokus ambil dadah untuk ke arah merompak, nyamun, membunuh, merogoh. Jadi dah sebegitu. Ada panggil orang ambil dadah ni, dia fokus untuk bekerja. Tanpa dadah tak boleh kerja. Oh, berat juga macam ni. Berat jugalah. Aku ni berkawan dengan semua orang. Yang baik jadikan teladan. Sebaliknya, elaklah. Ramai juga member aku yang berkecimpung dengan dadah. Baik-baik saja. Pangai tak ada pun, tengok sampai jadi bukan. Apa-apa pun terletak pada individu yang ambil binatang pula. Banyak juga aku jumpa pangai orang tak risau rokok, tak ambil dadah. Tapi jahatnya, aduh, lebih teruk dari orang yang ambil dadah. Namun, dinasihati pada semua orang, jangan ambil dadah ke peringkat ketagih jahanam duit. Hancur masa depan. Itu pun kalau masih aktif dengan pembabitan dadah pada diri sendiri. Kuat semangat, boleh berubah. Yang nyata, orang yang tak pernah terlibat dengan orang yang memakai dadah, dia akan berprasangka jahat pada mereka yang main dadah. Jangan jadi macam perangai seseorang ni, member aku lah juga. Dia memang cukup anti. Gila anti dengan mereka-mereka yang ambil dadah ni. Kalau dengar tak nak campur, tak nak. Betul-betul dia kutu kau punya. Ini kalau balik orang yang kaki dadah ni, habis semua. Bambang rumah habis. Dia habis, hilang. Betul dia kutu dengan kata-kata kesat semua. Kalau boleh nak pergi tendang orang ambil dadah. Selang beberapa tahun tak jumpa dia, bertemu kembali di Pandan Indah waktu tu. Lain macam aku tengok mamat ni. Menyasau sana sini. Hidu-hidu dapat bau. Rupa-rupanya di tengah bertemasya dengan 05.5 set. RM30 pun. Jadi terjebak. Aduh. Padahal dulu kami cakap kat orang, kutu orang. Ingat. Semua kena ingat. Jangan
nak sesuka nak kutuk-kutuk orang. Karma tu tetap ada, pasti bersebab apa yang terjadi. Ada hamba Allah seorang ni, sungguh aku tak menduga sama sekali. Dia berperangai macam cicak tergigit lidah, banyak mulut ramah, asyik duit musnah. Tak hisap dada, tak ambil rokok. Tapi apa motif dia berperangai sebegitu pada aku? Sampai handphone aku pun dia blok. Elok-elok duduk sembang sama-sama. Rayu-rayu dapat, cabut lari. Apa punya orang kencing. Tengiang-ngiang di telinga aku apa yang dia cakap. Yang tak boleh belah tu dia lock lah. Bro tak apa. Tak ada masalah. Saya ada happy je dekat TikTok. Takkan masalah aku semua aku nak cerita ke orang. Kan? Cerita kau habis macam kau habis kau aib ke diri kau ni, masalah bini, masalah pribadi kau habis kau cerita. Masalah. Orang dah lah benda nak fikiran kita orang nak minta kita apa pun dalam mungkin lah. Biar tu yang Yang ni boleh buka ya. Bro boleh tak ada. Boleh lah. Tak ada masalah apa-apa. Kan? Tak ada masalah. Tengok dia rancak dia happy je dekat TikTok. Amboi. Masalah aku ni orang kita tak keluar daripada rumah kan. Tak payahlah bawa masalah kau tu. Benda yang hot. Tunjuklah macam selau lah pun. Jangan ada bawa balik. Benda. Minda berfikir, hati bercerita. Tak semua orang tahu lah. Di sini aja. Dia nak benda kat luar boleh omong benda omong pun buat pergi luar kan. Kita apa-apa hak luar kita tinggal tak boleh omong. Hak omong pula kita tinggal tak buat pergi luar. Ya, aku cakap dia. Dia cerita masalah tu saya. Ya, aku cakap dia macam ni. Kau ni bro, kalau kau di posisi aku jamin kau bunuh diri je. Kena dekat dia stupid. Kita tengok. Dia mau Dua tahun bawah saya sikit. ada nak. Tak nak ada lah. Hutang aku tak payah, kata belok nombor aku. Percita ni. Nombor sangat tak payah. Ada pun ada info-info yang kita dapat tahu dia kerja kat sekitar tu, tapi kita bukan jenis punya pergi cari-cari. Dia ada duit tu, saya jual dia jenis tu mana dia boleh buat payah-payah dia kan pakai kod lain tu. Dia nak bayar hutang orang ni, dia kira paling tak ada apa sangat lah. Paling kira duit dia tu tak ada apa sangat lah. Kira baru dia kemungkinan dia bayar hutang orang. Sebab dia dah jadi hutang orang tu dia jadi mudah lah. Kalau ada buat perangai macam tu, kau pergi lah mana-mana pun tetap macam tu lah. Tapi orang percaya kat itu. Tapi kalau kau buat perangai tak kena, tak jumpa buku dengan arwah siapa. Dia buat kat balik buat tengah ni. Jenis mak ingat RM10 pun mak ingat kan. Sampai dulu pada cing lah, kau siap. Ingat depan umur pun boleh tahu. Ada tu, kalau RM1, RM2 pun. Ada orang main depan umur. Rumah kata pergi kubur, manggil-manggil, duk buat perangai macam tu lagi. Tak ingat nak mati ke apa?